Tunggu dululah. Emas tengah mahal ni. Ni dialog biasa orang yang tak mula-mula lagi simpan emas. Korang nak tahu tak? Satu rahsia. Emas ni tak pernah ada istilah murah. Masa tahun 2000, harga RM35 segram. Orang kata mahal. Masa tahun 2021, harga dah cecah 300 segram. Orang still kata mahal. Pokoknya, emas ni akan sentiasa nampak mahal. Sampailah masanya harga tu dah tinggal sejarah. Lepas tu, baru kita nak gigit jari sebab tak beli awal-awal. Sebab itulah kalau kita nak beza orang yang acah-acah nak simpan dengan penyimpan emas tegar ni, mudah je. Orang biasa asyik tengok graf harga, kesudahannya tak beli apa-apa. Tapi untuk penyimpan tegar, mereka fokus tambah gram. Tak kisah murah atau mahal. Asal ada duit lebih je, terus convert jadi emas secara konsisten. Percayalah cakap saya, lagi 2-3 tahun akan datang, korang takkan menyesal sebab beli emas masa mahal. Tapi korang akan menyesal gila sebab tak beli banyak-banyak waktu harga murah hari ni. So, tak payah pening kepala lagi. Modal serendah RM100 pun dah boleh start kalau dekat public gold. Korang klik je ni dekat profile saya sekarang. Biar saya bantu korang set up account. Macam mana? Korang pula rasa harga emas sekarang ni mahal ke murah? Cuba komen dekat bawah.